Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita nak cakap pasal Rafizi dengan Nurul Izzah ni. Aku dah cakap sebelum ni, Nurul Izzah tu dia tak bertanding pun dia menang. Kalau nak dia diletakkan lah, kan? Aduh, korang ni semua kan dah menyesal. Aku daripada dulu lagi aku tak percaya Anwar Ibrahim ni. Korang percaya sangat sampai maki-maki aku. Sekarang kan dah menyesal. Tapi tak apa, peluang untuk korang kembali ke pangkal jalan masih ada. Tapi kalau degil juga, korang ni semua alamatnya kembali ke pangkal rahim nanti. Okay, let's go for this. Rafizi ni orang yang bukan kepercayaan Anwar Ibrahim. Sebab dalam permainan politik mesti ada pakatan untuk menipu, mempengaruhi, memainkan feeling masyarakat untuk nak tarik sokongan. Jadi Anwar tahu macam mana Rafizi menipu, Rafizi pun tahu macam mana Anwar tu menipu. Faham? Jadi bila pergi dekat satu stage untuk nak meletakkan kepercayaan, kau tak percaya aku pun tak percaya engkau. Pasal aku tahu engkau punya kepala macam mana. Faham tak? Jadi Anwar Ibrahim dia mesti takut nak letak kepercayaan kat Rafizi ni. Sebab kalau Rafizi naik timbalan presiden, dia memang go for next prime minister lah kalau menang lagi, kan? Jadi Anwar Ibrahim ni dia memerlukan, bukan Anwar je, Anwar, Zahid Hamidi ni semua memerlukan kuasa Perdana Menteri. Faham? Sama ada dia menjadi Perdana Menteri ataupun yang memegang kuasa Perdana Menteri itu mampu untuk menjaga dia dengan baik. Kalau tidak, Zahid Hamidi di NAA tau, boleh dipanggil bicara semula tau. Takut karang Anwar back to jail, Zahid Hamidi pun dibicarakan semula, finally go to jail juga. Jadi diorang ni bukan berjuang untuk rakyat. Sebenarnya diorang berjuang untuk kepentingan diorang sendiri. Faham tak? Kita duk tengok ni, macam-macam dah kita tengok ni. Aku bagi orang Melayu cuba fikir. Dulu Kedah tua tu kita punya. Tapi bila terlepas ke Thailand, kita boleh ambil balik ke? Tak boleh. Singapura tu dulu kita punya. Bila terlepas ke orang lain, kita boleh ambil balik tak? Tak boleh juga. Faham tak? Di tengah-tengah Kuala Lumpur, dimonopoli oleh siapa? Kalau kita tengok, dimonopoli oleh siapa? Habis dah. Orang Melayu kat Kuala Lumpur ni tinggal di pinggir-pinggir bandar je. Faham tak? Jadi apa yang aku nak cakap kat sini, korang dah nampak dah benda ni kan? Kenapa korang masih lagi tak tahu nak buat keputusan, pilihan, tindakan, apa yang sepatutnya, apa yang tak sepatutnya? Sepatutnya korang tahu dah nak pilih siapa. Betul tak? Ngak Komeng tu orang kampung aku. Tu pokok asam. Asam kumbang ke pokok asam lah. Ngak Komeng ni dulu gaji Tok Imam, allowance pak lebay ni dia top up, dia bayar. Orang puji dia. Sekarang berlori lah orang maki dia. Jadi nasihat aku, korang ni kena tengok betul-betul, ya. Kalau Nurul Izzah tu tak dibawa ke track untuk jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim tak selamat. Dan orang-orang yang duduk dengan Anwar Ibrahim yang terpalit dengan apa-apa skandal before this pun tak selamat juga. Jadi motif perjuangan mereka sebenarnya untuk apa? Pertama sekali untuk diorang lah. Bukan soal Anwar tu jahat. Tak, bukan dia jahat. Tapi itulah nama dia politik. Engkau orang yang merasakan politik tu satu perjuangan demi bangsa, agama, negara. Orang politik dia tak fikir macam tu. Dia fikir perjuangan untuk nak melepaskan dia. Sebab tu aku bercakap, aku tak tahu nak sokong siapa sekarang ni.
Jadi aku tengok siapa yang bercakap tentang bangsa Melayu dan boleh kita nampak dia memang ada a bit realistic on their words, okeylah kita support. Faham tak? Jangan taksub. Bila taksub jadi macam ni lah. Kan? Rafizi punya camp bukan kecil tau, besar juga aku tengok. Siapa yang menerima nasib? Kena bantai FRU dulu, kena pancut air, kena belasah dalam lokap, kena kurung, semua kena dah. Pasal memperjuangkan perjuangan Anwar Ibrahim. Hari ni apa jadi kat nasib-nasib mereka-mereka ni? Masa dulu kalau kena tangkap FRU pun Anwar tak tolong tau. Kau bayarlah denda sendiri, duit sendiri. Tapi kau orang berkorban demi perjuangan kan. Hari ni bila dia dah duduk kat atas, apa dia buat kat kau orang? Tian Chua apa dah jadi? Hari ni Rafizi. Kalau Rafizi boleh kena macam ni, siap boleh aku difahamkan dia kena tindakan disiplin kan. Kalau Rafizi tu boleh kena, muka korang ni yang suam-suam kuku kaki aku je jadi penyokong ni, agak-agak kalau kena lagi teruk. Lagilah boleh kena. Sebab tu aku cakap hidup berakal, mati jangan berantu. Duduk tengok mana betul, yes. Mana tak betul, taruh juga. Hari ni dia betul, support dia. Besok dia buat kerja tak betul, tegur, degil, maki dia cukup-cukup. Faham? Jangan sekali dia buat betul, semua jadi betul. Mana ada macam tu? Faham? Jangan jadi tunggul, jadi lalang. Jadi tunggul bodoh ni kena sepak, kena terajang. Tetap setia. Orang buat duit berbilion-bilion, engkau rantai motor tu putus tunggu gaji. Lepas tu setia bagaikan menunggul bodoh kat situ. Nak buat apa? Faham? Jadi apa yang kita tengok arena politik hari ni, aku percaya ya, selalunya kalau apa yang aku cakap ni dia berlaku. Anwar Ibrahim dia akan jatuh. Mengikut mimpi aku, Anwar Ibrahim akan back to Sungai Buloh. Dan dia habis umur dia habis kat Sungai Buloh je lah. But apa yang aku tengah duk tengok balik, who's the next Prime Minister? Sebab kalau kita tengok Anwar Ibrahim tak buat apa pun masa dia naik ni. Dulu dia kecam, dia kata berapa Perdana Menteri dah tukar. Seorang kayakan anak, seorang kayakan bini, seorang kayakan anak menantu. Semua dia katakan. Hari ni dia buat apa? Dia buat benda yang sama aja. Faham tak? Jadi orang-orang Melayu di tanah Melayu, korang kena sedar. Next PRU kena sedar betul-betul. Ya? Korang akan tengok dekat-dekat pilihan raya besok kan. Taktik-taktik budaya UMNO buat dah sebelum ni. Dia akan main benda ni. Dekat-dekat pilihan raya kan, jalan raya dia turut baru. Barang-barang jadi murah lah, apalah. Macam-macam kau rasa, macam-macam dapat dengan kerajaan yang ada. Dia akan tabur benda ni dekat pilihan raya besok. Lepas pilihan raya, korang bising balik macam hari ni. Sebab apa? Itu memang taktik dan budaya. Sebab tu aku cakap Anwar Ibrahim ni dulu dia jerit nak bawa perubahan-perubahan. Mana dia bawa perubahan? Dia bawa cara yang lebih kurang sama je. Lagi dia ni jenis tak pandai cari duit. Tak pandai nak develop ekonomi negara. Lagi teruk. Barang subsidi kena tarik, tu tarik. Harga barang naik. Ni semualah. Dia terpaksa ambil hasil-hasil dalam negara, longgok. Untuk kegunaan, pengurusan, pentadbiran kerajaan dia. Dia tak ada duit lain. Faham? Dalam masa yang sama, aku difahamkan, kerajaan Madani pun ada juga membuat hutang. Faham? Tapi dia bantai rakyat. Sama macam zaman Najib dulu bagi 500 tahun. Kira balik 500 bahagi dengan 365 hari, rupanya 3 sen sehari dia bagi kat kau. Dia belasah berapa bilion? Okay. So sama-sama kita hidup, jadi manusia yang bijak. Rafizi, you are welcome. Kalau kau nak lompat keluar pun boleh dah. Takkan kau tak tahu, takkan kau raja segala formula. Takkan kau tak boleh baca. Kalau kau tahu taktik Anwar, Anwar juga tahu taktik kau.
You all dua orang ni dulu fight together, provoke masyarakat, mainkan sentimen tu statement ni. Dia tak tahu ke kau menipu macam mana, dan kau tak tahu ke dia menipu macam mana. So kalau dah dua-dua ni adalah orang yang diketahui, saling mengetahui, kau penipu, aku juga penipu, takkanlah kepercayaan dia nak letak kat kau. Mampu hidup balik, tak letak punya. Faham? So siapa yang boleh menyelamatkan Anwar Ibrahim? Anak dia lah. Sebab tu dia promote pergi ke track-track Perdana Menteri. So hidup berakal, mati jangan berantu. Belum mati bodoh macam hantu, kena tipu memanjang tak habis-habis. Merdeka dah 60 tahun lebih, duk bodoh lagi. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Jangan kecewa, jangan sedih, jangan murung. Ya? Banyak lagi peluang. Engkau orang boleh kembali ke pangkal jalan sekarang. Mana yang beria-ria maki hamun aku semasa menjadi penjilat dan pentaksub Anwar Ibrahim ni, tak apa. Dosa engkau aku dah ampunkan sejak engkau dalam bentuk air mani lagi. Don't worry. Tapi kembali ke pangkal jalan. Kalau kau tak kembali ke pangkal jalan, aku takut pilihan yang ada, kau balik kampung, suruh mak kau kangkang, kau kembali ke pangkal rahim. Sekian. Wassalam.